Kementerian Kesihatan semalam telah mengumumkan tentang penularan wabak autoimun encephalitis atau AE di beberapa lokasi sekitar ibu kota. Setakat ini, beberapa kes kematian telah dilaporkan di beberapa fasiliti kesihatan KKM, antaranya hospital dan klinik kesihatan kerajaan. Penyakit ini dikatakan berpunca dari makanan dan minuman yang tercemar, terutamanya melalui produk terusu berkualiti rendah yang diimport. Yang Berhormat Menteri Kesihatan turut mengesahkan kes penularan wabak autoimun encephalitis AE di beberapa lokasi di ibu kota seperti berikut. Buat masa ini, ia berpunca daripada susu import tersebut. Kami di Kementerian Kesihatan, saya secara peribadinya telah bertindak dengan pantas, okey? Dan setelah kita rectify isu ini, saya dengan segera mengeluarkan notis pemberhentian kemasukan produk tersebut. Dan pihak kementerian telah mengeluarkan beberapa senarai. Sila rujuk kepada senarai yang dikeluarkan oleh kementerian. Walau bagaimanapun ada beberapa lagi lokasi, tempat-tempat yang masih memerlukan pemantauan oleh pihak kementerian. Oleh kerana itu, saya harap kepada mereka semua yang terlibat, tolong patuh amaran dan nasihat yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan. Bobby, kawasan mana yang terlibat dengan perpindahan? Pertama, flat Cempaka Seri 2, Jalan Cempaka, 30 kes dengan 1 kematian. Yang keduanya, Taman Perumahan Tenteram, Jalan Tenteram, 25 kes dengan 3 kematian. Flat Simpang 1 di Jalan Pelilik Jaya, 20 kes dan 2 kematian. Rok. Hey, business partner aku ni. Ni. Potong 16. Last ni. Lepas ni kau bawa lori ke belakang. Lepas tu kalau kau nak pergi hotel, kau pergilah. Ya? Budak ni. Rok, kalau kau nak jadi partner aku, kau kena berani. Kena rajin. Kena ada modal sikit. Abang, cuba abang tengok. Beras, barang dapur semua dah tak ada kat rumah ni. Takkan saya nak turun kat bawah berhutang lagi dengan kedai Pak Wahab? Papa, Dani lapar. Papa, Intan nak beli baju suka sekolah. Kawan-kawan kakak semua dah beli dah. Kakak seorang je belum beli lagi. Kau kenalah berkorban. Baru kau boleh berjaya. Okey, sekali lagi akak tunjukkan 3 kod warna foundation yang memang sesuai sangat untuk kita-kita ni lah kan. Wanita Asia. Okey, tengok ni. Kod 3, ingat jangan ulang banyak kali. Kod 3 untuk yang kulit sawo matang. Kod 2 untuk kulit yang medium-medium macam akak sehari ni. Kod 1 ni yang terbaru. Jangan kacau budak ni kan. Kacau pula. Biasa dia tu. Apa tadi? 1. Okey. Kod nombor 1 untuk yang putih melepak. Ni warna terbaru. Kejap akak tunjuk.
botol dia ada. Sekejap ya. Hai semua, nama saya Boy. Beli tahu perdamaian saya. Penat tau saya buat. Ish, budak ni lah. Lagi kita marah, lagi dia kacau lah. Tengoklah budak-budak zaman sekarang ni. Tak makan kita marah. Inilah dia. Inilah kod yang terbaru untuk yang putih melepak tu. Cik Mek mesti suka kan? Apa lagi korang? Okey. Tengok ni. Inilah dia kalau korang order dengan akak. Packaging khas untuk korang. Yang mana-mana yang order tu kan takut-takut. Boleh ke terpecah ke tak ini. Selamat, kita akan bubble wrap banyak kali bagi dekat korang. Lepas tu yang penting selama ni tak ada lagi komplain. Tak ada lagi komplain satu Malaysia dah kita post. Tak ada yang jangan risau. Kan? Satu Malaysia kita post tak pernah lagi komplain terpecah ke terburai ke. Yang penting korang kena dapatkan yang ori ya. Okey, semua akan nak end live dah. Yang mana-mana baru masuk tu esok je lah join lagi sekali Korang kumpul voucher banyak, betul shopping lagi banyak. Okey? Okey, bye. Cik. Saya Aiman Hakim Rizal, saya memainkan watak Farouk. Farouk ni adalah seorang ayah kepada dua insan, anak dari mempunyai isteri. Struggle life. Dia merupakan seorang pemotong ayam di pasar dan dalam masa sama dia ada kerja sambilan, dia ada dua kerja. Pekerjaan dia lagi satu adalah sebagai seorang cleaner dekat hotel. So kenapa dia ada dua pekerjaan? Sebab life is tough lah. So as a man, ini adalah survival mode dan as a normal survivor punya mindset, dia akan cari jalan yang terbaik untuk keluarga dia. So dalam untuk mencari jalan yang terbaik untuk keluarga dia, dia ada rahsia lah yang dirahsiakan daripada isterinya. Niat dia tu mungkin betul tapi cara dia tu salah, dan cerita ni mengisahkan tentang niat dia dan cara dia tu. Sepanjang syuting saya rasa kesukaran yang pertama sekali adalah untuk, I think it's a challenge lah, saya tak kata kesukaran the challenge is to adapt to the idea of the concept premise story ni lah. Itu yang pertama, sebab bila kita baca skrip ni mungkin daripada atas surface kita tak akan nampak, tapi bila kita jalankan penggambaran dekat situ dia punya challenges baru kita nampak. Tapi as the progress goes on, I guess everyone would adapt eventually. Yeah, tonight actually our last day, I would say gonna be a challenging day jugalah. Saya suka pandang sudut positif walaupun perkara itu negatif. So daripada sudut positif yang saya nampak untuk penceritaan ini adalah yes, kadang-kadang kita akan buat benda yang kita tak pernah terfikir untuk lakukan hanya kerana kita ingin survive. Hai, nama saya Nadia Nisa. Saya memegang watak Sari dalam Super Tele Flat Simpang 1. Di Flat Simpang 1, Sari menumpang tinggal di sini bersama dengan adik dia Helmi dan juga anak lelaki dia Boy. Pada satu malam, bila dia balik pada kerja, dia dapati satu flat ni kosong. Penduduknya semua tak ada disebabkan wabak yang berlaku di flat ini menyebabkan penduduk dia terpaksa berpindah ke luar. Akan tetapi banyak kejadian aneh yang berlaku yang membuatkan dia bertemu dengan watak Farouk dan juga Samad.
Dan di situlah berlaku beberapa kejadian pelik yang membuatkan mereka ni terperangkap di dalam flat ni dan tak boleh keluar, dan bagaimana diorang nak mencari jalan keluar dan menyelesaikan isu kejadian aneh itulah. Okey, untuk memainkan watak Sari ni, cabaran dia adalah saya dapati almost 80% daripada jalan cerita ni lebih kepada suspense, so dia memerlukan energi yang banyak, lari sana lari sini, tercungap-cungap kan. Watak saya juga memerlukan saya bawa motosikal, which is saya pun tak pandai nak bawa motor. Itu salah satu cabaran dia. Dan salah satu scene dalam cerita ni adalah pengalaman pertama saya experience rigging, sebab ada kesan visual khas yang akan berlaku yang memerlukan saya di rigging, dan mungkin ada sedikit pergelutan dan ada aksiden dekat situ. So itu pertama kalilah saya terima cabaran tu, dan saya alhamdulillah berjaya lakukannya. Saya, Aaron Aziz, ingin pula memainkan watak Samad dalam Super Tele Flat Simpang 1. Watak saya adalah seorang lelaki lingkungan 40-an, late 40s, tidak mempunyai cahaya mata, dan dia sudah berumah tangga, dan dia adalah seorang bekas tentera di mana dia adalah ketua penduduk flat ni, dan ada sesuatu musibah yang berlaku dekat flat ni, dan dia merasa yang dia bertanggungjawab untuk selesaikan masalah. Watak Samad tu taklah susah sangat, tapi in terms of jalan cerita dia boleh dikatakan quite challenging for me, sebab saya tak pernah kot buat cerita yang paranormal, yang ada hantu-hantu kot. So memang pernah saya dah cakap sebelum ni, cerita hantu tu saya pelik sikit, tak tahu macam mana nak buat. Macam bila nampak hantu tu takut lah, macam tak tahu macam mana takut tengok hantu. Sebab apa, saya memang tak takut hantu pun. So yelah, bila nampak hantu tak tahu, ekspresi dia tak tahu, tak nak overplay, tak nak underplay. So harap-harap kenalah dengan keadaan. Saya Farid Ahmad memegang watak sebagai Hadi Burger dalam Flat Simpang 1. Saya sebenarnya tak pastilah apa peranan saya sebenarnya. Pasal saya pun tak pergi script reading. Okey, tapi menariknya tentang Hadi Burger ni, okey, watak dia ada saya lihat bila kita memang ramai pelakon dan ini antara tarikan utama di dalam Flat Simpang 1 ni. Okey, dan kalau kita lihat setiap watak punya peranan penting masing-masing. Dan saya pada peringkat awal saya ingat Hadi Burger ni, alah budak burger ni takkan dia penting sangat kan. Rupanya Hadi Burger ni penting. Kerana dia mengetahui ataupun dia menjadi kunci lah, selain daripada mungkin sixth sense yang dia ada dan juga anak dia tu. Dia juga mengetahui jugalah sedikit sebanyak tentang apa yang terjadi di kalangan penduduk-penduduk di Flat Simpang 1 ni. Jadi dia berada di semua situasi bersama dengan semua watak, dan akhirnya nanti saya dah cerita pula, tapi dia penting lah. Kat ujung-ujung tu dia yang menceritakan kepada semua orang apa sebenarnya terjadi kat Flat Simpang 1 ni. Saya rasa alhamdulillah lah, ni first time saya buat watak jadi penjual burger. Saya dah macam-macam kerja saya buat, tapi ini first time saya dapat jadi watak Hadi Burger. Okeylah, tapi itu yang menariknya untuk kali ini. Tapi saya kira selain daripada mungkin watak baru yang menyeronokkan saya yang boleh saya cuba, tapi ialah pada peringkat awal sebenarnya watak Hadi Burger ni memang orang akan nampak macam gitu-gitu je kan, pasal dia gerainya di bawah flat dan memerhatikan ragam semua orang. Tapi mengikut kepada plot dan fasa cerita dari semasa ke semasa, orang akan menyedari, dan saya sendiri pun betul, Hadi ni penting kan, Hadi ni penting. Dan kesukarannya di situlah sebenarnya, apabila kita nak berada di semua tempat di mana untuk kita blend in kan dan memahamkan penonton sebenarnya. Hadi ni dialah kerja dia akan fahamkan penonton sebenarnya, dan juga blend in kan semua watak-watak dan juga plot-plot yang mungkin kurang tak faham. Ini semua kerja Hadi Burger. Jadi ingat, dia buat burger je, dialah menjadi kunci pada cerita ni. Sebenarnya banyak pengajaran daripada kisah ni, dan setiap daripada watak-watak tu saya kira mempunyai moral dan pengajaran masing-masing. Tapi bagi Hadi ni, satu ialah dia diberikan kelebihan siksaan dengan anak dia juga.
Yang pertama, saya rasa menjadi adik ni yang terbaiknya ataupun apa yang kita belajar ialah kita tidak judgemental lah, kita tak menghukum, kita tak menghakimi kehidupan orang lain dan kita sentiasa bersangka baik. Begitu juga tentang bila dia ada anak juga yang ada sixth sense yang sama. Jadi kat situ mereka sebenarnya bersama-sama lah di dalam orang kata melihat bukan saja alam yang nyata tetapi bersangka baik juga untuk alam yang kita tak nampak. Hai, saya Elizad Sharifuddin. Saya memegang watak sebagai Marlia. Okey, Marlia ni adalah isteri kepada Farouk, iaitu lakonan daripada Aiman Hakim. Marlia ni seorang isteri yang sangat tabah dan juga sabar, di mana suaminya ni orang kata dia ni cuba mencari rezeki untuk keluarga. Tapi biasalah kan kadang-kadang ada ups and down. Jadi Marlia ni kira kena macam sabar dengan kerenah suami, sebab suami ni kadang-kadang suruh pergi minta berhutang dekat kedai bawah. Asyik suruh berhutang je. Jadi Marlia ni dia kena tebalkan muka, asyik orang cakap beli barang-barang dapur tu macam biasalah masuk buku 555. Tapi yang sebenarnya Marlia ni seorang yang sangat taat dan juga setia kepada suami. Yelah kadang-kadang kan bila tengok suami tak ada duit, time tu lah isteri nak cari lain kan. Tapi tak, Marlia ni seorang yang sangat sabar dan setia kepada suami Farouk. Okey, kalau nak ambil pengajaran dalam cerita ni, sebenarnya saya lebih bercakap tentang masyarakat, hidup bermasyarakat. Kadang-kadang bila kita bila dah zaman ni panggil zaman apa ni zaman apa milling apa ni Gen Z kadang-kadang kan sibuk dengan phone. Sebenarnya bila kita sajikan dengan cerita-cerita macam ni, inilah kehidupan masyarakat yang kita perlukan. Sometimes bila kita tengah susah, jiran kita akan tolong kita, jiran kita akan bantu kita. Tak perlu tengok jauh pun. Kadang-kadang bila ibu bapa, parents pergi kerja, kadang-kadang kita boleh minta jiran kita tengokkan anak yang berada dekat rumah. Jadi yang sebenarnya pengajaran dia, macam mana pun hidup, kita masih memerlukan orang di luar sana. Janganlah kita anggap macam aku boleh hidup sendiri. Tak. Sebenarnya kita hidup, kita masih lagi memerlukan orang-orang sekeliling kita. Hai, saya Kila Ferry. Saya memegang watak sebagai Noh dalam cerita Flat Simpang 1. Okey, Kila memegang watak sebagai Noh. Pewatakan dia lemah lembut. Noh ni baiklah. Kira orang selalu pergi kedai runcit. Laki dia dengan laki dia ada kedai runcit. Dia punya husband Wahab namanya. So orang penduduk flat tu pergi kedai runcit, dia selalu berhutang. So Noh ni lah yang macam bagi untuk berhutang. Tapi husband dia Wahab ni tak suka orang berhutang. So kerja dia asyik membebel je. Tapi Noh ni sabar je. Dia bagi juga penduduk-penduduk flat tu berhutang kan, tolong, bersedekah. Tapi ada satu plot twist nanti, tak sabar untuk korang saksikan antara Noh dan Wahab ni. Nantikan. Okey, antara cabaran shoot filem ni, so far watak-watakan okey. Sebab sama macam I, tiba tak. Okey, yang susah adalah cuaca ke, sound ke, mess up kita kena buat balik. So itu adalah cabarannya, tapi hasil dia best. Pengajaran yang Kila dapat daripada filem Flat Simpang 1 ni is of course kena banyak bersabar, which Kila kena cakap kat diri Kila juga. Macam Noh bersabar dengan husband dia. And kita jangan berburuk sangka dengan orang. You don't know what they're going through. Macam penduduk-penduduk Flat Simpang 1 ni kira macam diorang judge lah. Tengok orang ni je, dia macam tu. So jangan, kita tak tahu story dia. So sabar dan don't judge people. Hai, Assalamualaikum. Saya Syafiq Nasrib. Saya memainkan watak sebagai Helmi dalam Flat Simpang 1. Okey, kita ada dua adik-beradik, saya dan Sari, Helmi dan Sari. Sari dimainkan oleh Kak Nadia Nisa. Yang mana Kak Nadia Nisa ni, Sari ni, dia menumpang hidup dengan saya di dalam flat. Dan biasalah orang kata konflik adik-beradik, yang mana bila seorang bekerja dan seorang tidak bekerja, yang seorang tu mungkin dianggap menyusahkan. Macam itulah. Jadi watak Sari ni menumpang saya, Helmi.
Jadi Helmi ni rasa macam sampai bila kau nak menumpang aku dan aku yang bayar semua benda tapi kau duduk je, bekerja ala-ala je. Jadi itu dah menimbulkan satu isu lah antara mereka ni. Dan watak saya pun dikenal sebagai seorang yang pemarah. Tapi hujung-hujung nanti dia akan ada plot twist lah. Plot twist apa nanti kena tonton, okey? Apa yang saya boleh katakan, kita sebagai manusia ni benda ni normal lah. Isu ni normal dalam dunia kita sekarang ni kan. Bila kita dah ada duit, bila kita dah bekerja, seorang tak bekerja, lama-lama kita akan rasa macam aku je yang bekerja ni, kau tak bekerja kan. Tapi dalam konsep adik-beradik tu, walau macam mana seburuk mana pun adik-beradik kita jangan pernah buang adik-beradik kita. Marah boleh, tapi kita jangan pernah buang adik-beradik kita. Dan yalah, maksudnya selagi boleh diselesaikan cara baik, kita selesaikan cara baik lah kan. Jangan sampai menyusahkan mana-mana pihak. Kita sebagai, contoh untuk Watak Sari pun, kita kena ada effort sama-sama untuk menyimbangi. Kalau orang ni dah tolong top up benda-benda ni, kita kena top up benda-benda ni pula. Supaya, yalah, seimbang lah hidup tu kan.